Okay, Assalamualaikum. Untuk video kali ini saya nak kongsi sedikit. Sebenarnya saya perlukan satu bahan yang agak-agak lebih panjang untuk dibuat satu lapik. Mungkin saya perlukan lebih kurang dalam 9 kaki. Tapi sebagai alternatifnya saya pun tak ada bahan lain. Cuma dekat kandang ayam ni, dekat lau ayam ni, saya tengok ada satu pintu jamban yang plastik ni, pintu bilik air lah, pintu tandas. Yang plastik ni rasanya boleh guna kot, tapi kalau tengok macam ni tak sampai pun 9 kaki, cuma lebih kurang dalam 6 ke 7 kaki saja. Tapi sebagai alternatifnya saya boleh cuba jugalah. Saya akan ambil 2 keping pintu jamban yang boleh tutup tu. Saya akan tengok macam mana, boleh guna tak guna. Tengok boleh jugalah. Kalau tengok yang ni, yang color koko ni dia dah lama dah. Yang ni pun yang saya buang dulu ni dah berapa tahun dah, tapi nampak macam boleh pakai lagi. Saya akan tengoklah macam mana. Kalau pintu jamban dia macam ni, yang boleh lipat-lipat tu, nampak macam elok sikit. Saya akan ambil 2 kepin. Saya akan ambil 2 kepin. Dia boleh buka macam ni. Okay, saya akan ambil 2 kepin. Saya perlukan 2 kepin. Sini macam ada skru. Dia ada skru sedikit. Okay, saya boleh buka sebelah bahagian belakang. Okay, kalau 2 kepin. Okay, saya akan cabut di bahagian belakang. Okay, macam ni. Dan ni simpan balik. Barang-barang terpakai ni boleh guna, mungkin satu hari ni mungkin boleh guna untuk buat apa-apa. Okey, 2 keping ni saya akan buat balik. Sebab ada projek sikit, saya akan tunjuk, saya akan kongsikan nanti untuk dalam video ni. Sebab dia boleh buka kan. Okey, dapat. Jadi ada dua papan ni, plastik ni. Mungkin kotor sedikit, saya boleh basuh. Dan saya akan kongsikan apa yang saya nak buat dengan pintu jamban ni. Okey, jom. Saya buat balik dulu, nak basuh. Okey. Ni pintu jamban yang saya buat balik tadi ni, yang saya ambil dekat lau ayam tu. Sebenarnya saya plan nak buang, tapi saya letakkan dulu. Mungkin kalau boleh guna buat apa-apa kan. Tengok hari ni boleh guna dah untuk buat satu projek. Tapi sebenarnya kalau ikut daripada apa yang saya nak buat hari ni, saya boleh kongsikan juga. Okey, kenapa saya cari benda macam ni. Kalau korang tengok rak yang saya buat ni daripada kayu, tapi polisterin yang saya buat ni untuk buat ternakan lobster, benih-benih lobster yang dekat atas ni, atas rak ni, tu polisterin yang terpakai ni ataupun yang second hand lah. Dia jadi basah bawah ni, dia jadi macam cerak ayam bawah ni, jadi basah. Lepas tu ada 2 tong tu yang saya letak di sini tu, yang baru-baru ni saya dah pindahkan di sana. Disebabkan dia jadi serap ayam macam ni lah. Kalau kita nak buat ternakan yang macam ni dalam tong polisterin ni, kita guna tong, kena pakai tong yang baru. Kalau pakai tong yang second hand ni, jadi macam ni, dia bawah dia basah. Dia jadi basah. Kalau letak atas kayu ni akan rosak. Tengok dah hitam dah. Dah jadi hitam macam berlumut. Okey, tujuan saya buat macam ni. Okey, kalau tengok daripada papan jet pintu jamban ni papan pintu jamban ni, tengok macam menarik juga. Kalau kata dekat
tepi pintu jamban ni dia ada macam satu lurah. Lurah ni kalau kata dia serap ayak bila masuk di tepi ni dia akan keluar di hujung sana lah. Dia akan keluar di hujung tu. Jadi dia tak akan meleleh kena dekat kayu ni. Jadi senang juga, nampak macam menarik juga. Saya akan cuci dulu yang ni, saya akan letak atas ni. Jadi papan pintu jamban ni saya akan letak di atas ni lah. Letak atas ni. Nampak? Material dia pun cantik juga daripada plastik yang berkualiti lah. Okay, saya akan basuh ni dulu. Kilat-kilat sikit. Okay. Al-maklum lah. Bahan pun daripada pintu jamban. Kalau orang tengok pun memang tak sedap mata lah. Memang orang akan fikir lain pula. Jadi saya cuci dulu. Lagi bersih-bersih sikit. Tapi kalau kata dah bila dah letak di sana mungkin benda ni akan jadi elok juga. Kita tengok lepas. Jadi dalam saya duk basuh papan pintu jamban ni, jadi saya terfikir juga kalau kata kita boleh buat satu alternatif lain, kita buat kolam dekat atas tanah, kita menggunakan plastik yang besar tu, boleh juga kita buatkan dinding. Nampak? Kita buat dinding 4 segi dan kita boleh ternak dalam ni. Contohnya macam lobster. Okay, good idea. Okay, siap dah basuh. Okay, saya letakkan di sini dulu. Okay, kalau ikut betulnya saya perlukan 9 kaki bagi cukup untuk panjang rak yang di atas ni, sebab satu kok diameter lebar dia 3 kaki, 3 kali 3 9, jadi saya perlukan 9 kaki. Tapi kalau tengok daripada dia punya papan ni sebenarnya tak sampai pun, lebih kurang saya terpaksa ada extra lagi, tak cukup, lebih kurang 2 kaki lebih lagi saya tak cukup. Tapi tak apa, kalau kita mungkin saya akan boleh sambung juga yang ni, sebab saya boleh sambung yang ni. Okey, saya akan, sebelum tu saya kena buah ni dulu, memang terpaksa angkat juga yang ni. Bismillah. Beratnya. Dalam ni ada lobster saiz 2 inci lebih. Dalam ni ada banyak juga saya asingkan yang dalam 2 tong di sini ni. Saiz yang baru menetas dan ada saiz yang 1 inci lebih. Ada 2 tong di sana. Beratnya. Okey. Lagi senang nak buat kerja. Okey, sampai hujung sana. Ini kurang macam tu. Okey, elok. Satu lagi. Dia macam ni, macam saya kata tadi tu, dekat tepi ni, kalau kita tak ada yang macam lurah parit ni, kalau kita boleh letak juga, dia akan meleleh kena kayu tu juga, kayu yang dekat bawah tu. Tapi disebabkan dia ada kelebihan, sebab dia akan slot pintu jamban ni, dia jenis slot masuk dalam lurah dia tu, boleh bergerak untuk lipat-lipat kan. Jadi kebetulan dia ada ni, jadi senang lah kalau duduk macam tu. Di sini ada ayak yang nak lalu tu, ayak tu boleh turun di hujung ni. Okey.
Okey, bagi lebih sikit sana tu. Kalau kata di ujung sana saya bagi lebih sedikit. Kalau kata ada air yang meleleh tu, dia akan turun lepas daripada kayu tu. Okey, saya akan bagi lebih sikit macam tu. Tapi benda ni dia akan bergoyang-goyang macam ni lah. Sebab kalau saya letak skru, kalau skru di sini, boleh juga letak skru. Tapi kalau takut dia jadi pecah pula, jadi bocor pula, jadi air tu boleh masuk sana, dan tak, kemungkinan saya tak nampak pula di bawah tu dah memang ada air yang dah kena kayu ni. Jadi saya tak akan buat macam ni, saya cuma letak saja. Saya cuma letak saja. Okey, macam tu. Biarkan macam dia. Okay. Saya akan ubah ni, kakah ni dulu. Ni plastik jualan saya ni. Ini gaji pun ada di sini. Saya akan ubah dulu benda-benda ni. Saya akan ubah dulu ni. Ni apa? Ni saya punya sangkak azimat lah. Sangkak azimat lah. Okey. Jadi saya dah free dekat sebelah sini, saya boleh susun lagi. Sebab nampak macam ni boleh tahan lama. Dia tak rosakkan kayu ni. Saya akan letak kantung ni dulu. Jadi tinggi sikit. Okey, saya akan letak ni atas. Okey. Kalau saya pusing kat sana, boleh letak banyak lagi, space ada lagi. Tapi saya letak secara melentang. Boleh macam ni pun boleh. Saya rapatkan sikit. Okey. Saya ada lagi space. Jadi yang ni, kalau yang bersambung ni, saya akan cari yang macam ni juga, yang saya tadi. Saya boleh ambil lagi dekat lau ayam sana tu. Saya akan sambungkan di sini. Sambung di sini, saya akan letak sesuatu lah di bawah ni, agar dia bagi congek sikit. Bagi dia congek sikit, dia tak meleleh masuk sana. Jadi dia akan kena di sini juga. Okay. Ataupun saya boleh letakkan glue lilin tu. Saya akan seal dia punya atas ni saja. Okey. Okey, macam ni saja. Cuba. Okey, siap. Okey, siap. Projek hari ni. Ada sedikit manfaat lah daripada bahan yang terbuang ni, pintu jamban. Jadi semoga kita jumpa lagi next video. Assalamualaikum. Salam sejahtera. Saya nak teruskan, nak susun sikit. Okey, jumpa lagi.